bersama Daily News. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Mana boleh baik, saudara? Hati kita daripada atas sampai bawah kaki kencing basah kita kena kencing. Rakyat Negeri Sembilan tidak baik dan bersedia untuk 1 hari bulan mengkuburkan gelabang merah. Boleh atau tidak? Terus yang saya hormati sekalian, saya ni rasa seronok sebab jarang balik kampung. Sesekali balik kampung, saya nak monceh. Atuk saya dekat Seri Asahan tau ha. Kan tu balik jumpa Tok Aat ni. Kesan atuk saya. Jadi turun tu ada perangai dia kan sama. Kita ambil. Kan. Jadi kepada saudara sekalian. Pertama sekali ialah gabungan ini merupakan gabungan yang sangat ideal dan stabil untuk menjawab segala persoalan masalah. Masalah dalam Negeri Sembilan ini ialah kita ada seorang Menteri Besar paling lemah zahir dan batin dalam sejarah Negeri Sembilan. Tak pernah ada Menteri Besar macam ni. Tak pernah ada masalah macam ni. Pengumuman demi pengumuman. Rakyat bukan makan pengumuman nombor dan angka. Rakyat nak makan nasi yang semakin hari semakin mahal untuk kita dapat. Rakyat makin susah, minyak makin mahal. Kau janji hari ni perintah tak sampai siang minyak turun. Apa kau perintah minyak naik paling tinggi dalam sejarah? Ini semua kerja gila. Umum pelaburan sana, umum pelaburan sini. Orang tak menterdarah nombor dah tu, oi. Orang tengok realiti kehidupan kita susah, betul atau tidak? Semalam dia umum. Disebut beberapa bandar-bandar besar. Disebut beberapa apa? Nak jadi Osaka, Okinawa, segala macam. Saya nak tanya, Menteri Besar Negeri Sembilan ni, tak letih ke kau membohong? Kita dengar dia membohong letih, kita terbayang letih dia membohong tu. Kan? Sudahlah. Masalah kehidupan harian, masalah pentadbiran. Kita perhati, gabungan ni tak lama, saudara. Gabungan apa? Yang mari kita tengok ke kawan kita, biru tu lah kan. Ke kawan kita Barisan Nasional. Kita tengok tak sesuai dah. Tengoklah. Dia ngesel ni, saudara. Daripada 98 tu lupuk Saya tahu memang tak sesuai dah. Saya tunggu, saya perhati kan. Sekali jadi sungguh. Saudara tengok Gunung Tampin tu. Tengok Gunung Tampin, saudara. Tang jauh kala apa? Kala biru. Tang jauh kala biru. Bila kita pergi dekat, apa kala? Hijau. Tu, tengok jauh kala biru. Bila dekat kala hijau. Pernah bergabung, mufakat marin. Tapi panih. Panih, hijau biru ni panih. Jadi dia memerlukan apa? Dia memerlukan kala putih untuk melindungi dia, awan melindungi dia. Kerana itu wawasan negara datang untuk menyikat dia, saudara. Terus lagi yang saya hormati sekalian. Negeri Sembilan ni, daripada segi kehidupan, umum macam-macam, sampai gila ya Mek, saudara. Sampai pemerintah pun jadi masalah. Raja-raja sistem jadi masalah. Kita tak nak duduk belah siapa. Kita tak nak campur. Ketika Tok Mat Marin pun pernah jadi krisis. Tapi kita perhati kat luar. Kita facilitate. Bukan kita menipu. Sehingga hancur dah sistem ini, saudara. Untuk menamatkan semua kegelisahan ini, hanya ada satu jawapan. Jawapannya apa? Rakyat Negeri Sembilan kena keluar beramai-ramai. Tanam PKR. Tanam Pakatan Harapan. Pastikan mereka tidak wujud lagi dalam peta Negeri Sembilan. Terus lagi yang saya hormati sekalian, muslimin dan muslimat. Kita orang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni negeri beradab. Negeri Sembilan ni penuh budi bahasa. Kan? Negeri Sembilan ini perlu kita selamatkan bersama-sama. Kita dah sampai peluang. Hari-hari mengeluh. Dalam Facebook tulis, dalam TikTok berjoget, menyanyi, marah. Dalam habis semua ni lah segala macam kata main ni. Kan? Kita masukkan suara protes kita. Tapi protes ini tidak mengubah keadaan. Habis kedai kopi, tangga masjid pun sama kita umpik kerajaan ni. Ia tidak menyelesaikan kerajaan. Penyelesaian kali ini saudara berada di depan kita.
Ayuh keluar beramai-ramai. Pastikan segala apa namanya ni, keturunan kita, bekas girlfriend apa semua kena keluar ramai-ramai. Saudara maruah kena keluar ramai-ramai satu hari bulan ini. Ada masalah? Ada. Memanglah ada masalah. Kalau tak ada masalah tu bukanlah hablu minan nas, hablu minallah yang tak ada masalah. Menyembah kita sebagai hamba. Hablu minan nas ni mesti ada masalah, mesti ada masalah. Tetapi dalam masalah ni kita diajar pula keutamaan. Apa keutamaan kita sekarang? Keutamaan kita saudara ialah membentuk pakatan yang hebat menyelamatkan Negeri Sembilan. Kepada teman-teman pimpinan, kita perlu sedar. Apa kita perlu sedar? Selama ni kita ucap, sana pun hidup Melayu, sini pun hidup Melayu. Sama yo. Sini hidup Islam, sana pun hidup Islam. Sebab kita menyembah Tuhan yang sama. Tapi hari ini saya mengajak semua membuang ego, membuang kepentingan jemaah demi kepentingan ummah yang besar. Kerana itu, kita perlu menyatukan kekuatan. Saya minta tolong. Saya ni tak boleh bertanding. Mahkamah tak bagi. Itu yang saya geram. Sebab tu bercakap lah 10 minit dia dah bagi kan. Lagi saya geram. Saudara, orang cakap dengan Cikgu Bat tu, si Hamzah pun cakap, Bat, kau slow lah sikit. Dia kata kan. Saya jawab senang je. Saya kata, Cikgu Bat ni imej dia apa? Garang, rakus. Tu Cikgu Bat. Kalau dia lembut, dia nama Cikgu Bat. Tak mahu dia Cikgu Bat tu kan. Jadi saudara, apa pun saya merayu. Di depan kita, pertaruhan kita, watak kita, YB Hype, bukan orang lain. Saudara maru kita, porak kita, lapak kita juga. Bersama dengan kita, dia akan bertanding di Gemencih. Orang Gemencih ni, tutup mata, jangan tengok yang lain, pangkah YB Hype. Di depan kita ada Wan. Orang panggil, saya panggil dia Wan Shell. Sebab dia makin Shell dekat Gemencih tu dia lah punya. Tapi sekarang dia dah pindah. Kalau tak kita beratur ambil minyak peri besok kan. Dia dah pelakor dengan goreng kan. Wan Shell. Saudara, dia ada kelemahan, dia ada ketidaksempurnaan, tapi demi agenda yang jauh lebih besar. Hari ini saudara, saya ni pengarah pilihan raya wawasan negara. Bila tak bertanding tu, alhamdulillah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita rancang nak bertanding, tapi akhirnya Allah jadikan saya untuk menemu dan berundingkan semua orang. Alhamdulillah, saya puas hati dengan peranan ini. Tapi persoalan dia apa? Persoalan dia ialah kita perlu capai kemenangan itu. Tolong sampaikan salam-salam saudara di Gomeh. Saya pun ada bodoh, saya tak puas hati. Tapi persoalan dia, ketidakpuasan hati saya ni dengan keseseraan rakyat yang berada di bawah apa nama ni, Pakatan Harapan. Saya ni kalau benda jahat ni selalu saya lupa. Pakatan Harapan, saudara. Mana lebih penting? Kita perlu melakukan perubahan kali ini. Sejarah perlu tercipta. Setakat ini, saudara, kita kira balik, kita tengok balik data. Insya-Allah 2 hari bulan kita akan melangkah masuk dalam Dewan Undangan Negeri Sembilan dengan 2/3 daripada kerajaan ini. Barulah boleh kita betulkan semua. Tak mana masalah nyik-nyek tu kita kena selesaikan. Kan? Jadi saya merayu, saya minta tolong, sampaikan kepada semua ahli-ahli keluarga kita. Sampaikan ke semua rumah-rumah. Malam ni kita lantik semua jadi ejen penerangan gelombang biru. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Saudara, malaikat catat tu, saudara janji boleh. Kan? Pastikan sebelah rumah kita keluar, depan rumah kita keluar, belakang rumah kita pergi mengundi. Apapun pertempuran kali ini bukan lawan berlari. Kalau lawan berlari, lawan saya lama saya kalah nak. Tapi kita nak lawan undi tak? Kita nak lawan undi tu. Kita kena ada undi yang cukup. Mereka sedang menggunakan semua daripada kerajaan pusat, daripada kerajaan negeri. Tapi percaya dan yakinlah, kalau kita di pasukan yang benar, kita menyusun gerakan yang betul, saudara, kita akan menikmati
Satu, kita akan mencipta satu sejarah. Kenapa saya sebut sejarah? Kena ingat, kerajaan pusat tu topi-topi je tu kan, toki-toki je. Kita tengok, kalau kita boleh menang Negeri Sembilan, saya percaya dan yakin. Saya bukan setakat kenal, saya mungkin kenal mereka, tapi saya faham mereka. Percaya dan yakinlah, menang Negeri Sembilan sebelum hujung tahun ini, kita akan membentuk gabungan memerintah negara bernama Malaysia. Jadi saudara, dia bagi pun 10 minit, tak banyak. Saya kalau bercakap selalu sejam kan. Tapi tak apalah. Hari ini saya cuma nak sampai, saya seronok balik kampung, jumpa atuk, ada orang yang jumpa pak saudara, jumpa mak saudara. Saya cuma nak rayu satu. Kalau merah, panih, ketepikanlah. Baik kalau merah yang bentuk tulisan atau bentuk bunga tu. Mereka hanya hadir untuk memecah undi dan saling bantu-membantu sesama mereka. Mereka hanya hadir untuk memecahkan kesepaduan Melayu. Mereka cuba berlakon mereka mangsa. Ini bukan persoalan nak cerita mangsa tak mangsa. Ini persoalan perjuangan untuk membebaskan negara dan menyatu padu dan membentuk kerajaan stabil supaya rakyat benar-benar boleh dibela dan suara rakyat boleh didengar. Boleh atau tidak?